Soalan seterusnya, adakah patut kita beritahu kepada bakal suami bahawasanya kita tidak ada dara dah sebelum kahwin? Ni suspend. Tapi memang bermanfaat soalan seperti ini. Nak pada akhir zaman. Jawabnya, perempuan yang sudah tidak ada dara tidak wajib beritahu kepada suami atau bakal suami. Dan bila dah berkahwin, suami tanya pun tidak wajib beritahu. Ingat tu, jangan terperangkap. Jangan kabur. Sebab kadang-kadang dia boleh membawa kepada kemusnahan sebuah rumah tangga atau ikatan yang akan dilangsungkan. Nampak? Tu tugas suami saja merisik. Dia boleh tanya orang, dia boleh tengok dan seumpamanya. Ditanya kawan-kawan dia ni nano kedok apa semua, takat tu. Kita tak wajib nak cek orang macam Allah tahu keadaan seseorang. Kerana kita bila kahwin dengan seseorang, kita kena ingat, cantik lagu mana, handsome lagu mana pun, dia mesti ada kekurangan. Dan perkahwinan ini adalah penyatuan antara dua yang sangat kurang. Jadi hak ni kurang, masing-masing menampung kekurangan masing-masing. Itu perkahwinan. Tidak ada yang perfect. Betul tak? Yang perfect dalam syurga bila-bila. Puan sebut dunia ni wak marilah Miss Universe, tahu tak? Miss Universe ni dalam ramai-ramai anak dara dalam dunia ni yang masuk tanding, dia paling cantik. Nak dapat Miss Universe ni kena masuk dapat Miss Malaysia dulu, Miss Egypt, Miss Mongolia, mesti dapat hak tu dulu. Nak dapat Miss ni dia ukur belaka, tumit, kaki, antara dagu dengan tekak. Kalau tekak tak ada khelak itu tak boleh jadi tu. Lepas pada siku ni, diameter dia mesti sama besar lepas pada tiuk. Dia tak mau sini kecek, sini kembang. Tu tak mau tu. Tu nak jadi Miss. Baik dapatlah fight Miss Universe from Colombia. Yang paling cantik, mata hijau, hidung macung. Allah Rabbi, tinggi molek. Comel lah pasal dia make up. Cik tengok dia bangun tidur macam cok kodok muka. Tu tak sempurna. Faham tak? Lawa lagu mana pun perempuan 27,000 mas kahwin. Ada yang 88,888 ringgit, 88 sen. Tapi ketuk anak kucing mampu. Maknanya tak sempurna. Jadi gitulah dalam kita, kehidupan kita bersama suami dan isteri ni memang ada salah silap pada zahir dan pada maknawi. Pada maknawi, dosa-dosa kita lepas-lepas dah. Contoh sahabat Nabi sebelum masuk Islam, ada hak sembah berhala, ada hak penzina, ada hak minum arak, ada hak judi, ada hak tandang anak. Jadi Islam sempurna. Jadi tak usah kisah benda hak telah lepas. Kerana kita ada sejarah masing-masing. Yang tak ada dosa ialah para nabi dan para rasul. Ada sini dalam dewan orang tak ada dosa, bangun. Saya nak pelekong dengan meja tak muka. Tak ada. Kita semua banyak kesalahan. Jadi ingat puan, tak wajib nak cerita dia sudah tidak ada dara. Dah biar nak cerita juga, tu mempunyai pasal. Syarak tak suruh. Cuma tak ada dara ni dia banyak sebab. Tak mesti dengan sebab berzina. Kadang-kadang berzina, kadang-kadang kena rogo, kadang-kadang perempuan hak jenis hyperaktif, bersokang. Ini ramai perempuan naik basikal fiksi. Nampak tak? Tu kalau kayu nebeng-nebeng boleh pecah dara. Dara ni dia nipis sangat. Ada perempuan jenis liat, ada jenis nipis. Hak perempuan jenis berakhir main. Masa anak dara umur dalam tingkatan 1, tingkatan 2, main dengan orang jatang. Ada tak budak puang? Jadi main budak puang, main dengan orang lelaki. Panjat tiang tera. Tiang tera lihat pak atas budak puang. Pati awak glosor tu kong. Kan ada tempat ikat tali dia duduk gitu. Faham tak? Tu boleh. Tu boleh jadi belaka. Faham tak? Ni tak usah kisah benda-benda ni. Ada orang main lompat galuh, cocok galuh macam-macam pasal.